daripada Ibni Umar radhiyallahu anhumah. Ibnu Umar ini adalah anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Kata anak Sayyidina Umar, dia kata anna Umar bin Al-Khattab ajla al-yahud wal nasara min ardil Hijaz. Kata anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia kata bapa dia perambat ataupun halau orang-orang Yahudi dan Nasara daripada bumi Hijaz. Bumi Hijaz tu bumi Mekah Madinah. Dia kata semasa bapa dia menjadi khalifah, bapa dia perambat Yahudi dengan Nasara ni tak bagi ada, dia atas bumi Hijaz. Kata dia wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma zahara ala Khaybar. Dia kata demikianlah juga halnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menang di dalam perang Khaybar. Perang Khaybar ni perang apa tuan-tuan? Perang Nabi lawan Yahudi. Khaybar ni ialah markas Yahudi.